Korang mungkin tak perasan lah. Mungkin korang terlepas pandang, mungkin korang tak perasan. Mak saya nak bagi tahu dekat korang, bajet kerajaan dalam beli ubat meningkat gila-gila. Pembelian ubat kerajaan meningkat gila-gila. Dalam 8 tahun dia kata 30%. Peruntukan belanjawan untuk tahun 2024, 30% adalah untuk beli ubat-ubat. 30% adalah beli ubat-ubat. Ubat apa? Orang ada kecil manis, orang ada sakit jantung, macam-macam ubat lah. Kerajaan kan bagi free, betul? Tapi korang tahu tak? Kerajaan kita ni membelanjakan berpuluh juta beli ubat HIV. Korang tahu tak benda ni? Nama ubat ni ubat ubat ni ubat apa tahu? Ubat ni adalah ubat heart. Dia panggil, macam mana cakap ubat ni Macam mana nak cakap ubat heart ni? Sekejap, saya tunjuk korang. Dia panggil heart lah, heart. Dan dia bergabung lah ini doktor tahulah, DTG, TDF, FTC, yang mana dia kena makan tiap-tiap hari. Tak boleh skip, tak boleh skip. Hari-hari kena makan ubat ni. Setiap hari. Saya bukan doktor, tapi kita baca lah. Nak maklumat kita baca lah, kita ambil tahu lah benda ni. Kalau kita tak tahu, payahlah. Tahu berapa harga ubat tu? Agak-agak berapa ubat tu sekarang harga dia? Untuk 30 biji, berapa ubat tu? Saya tanya dengan korang. Berapa ubat tu? Agak-agak korang lah. Cuba komen, saya nak tengok. Ubat tu untuk sebulan, bukan puluh-puluh juta. Untuk sebulan, ubat tu 1,000. Tak masuk ubat-ubat lain lagi. Jadi sekarang ni kita tanya. Saya tanya. Anwar sakit apa? Anwar sakit HIV/AIDS. Okey. Sekarang ni kita tanya. Kenapa tiap-tiap bulan Hospital Serdang supply ubat kepada pejabat Perdana Menteri? Kenapa tiap-tiap bulan hospital kerajaan hantar ubat-ubat ke pejabat Perdana Menteri? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Rakyat berhak tahu, sebab itu duit rakyat. Jadi hospital sedang hantar ubat kepada pejabat Perdana Menteri untuk siapa? Ubat jenis apa? Tak betul ke? Kita semua nak tahu tak? Saya nak tahu. So kena jawab lah. Anwar tak nak jawab. PMO tak nak jawab. Sekarang ni bagi tahu. Hantar kepada pejabat Perdana Menteri siapa yang sakit. Situasi politik dia ke? Siapa yang sakit? Dan ubat jenis siapa yang hantar ni? Tiap-tiap bulan. Sebab itu Anwar, untuk memastikan perjalanan ni lancar, mula-mula Dr. Zaliha, budak dia. Lepas sekarang ni Dr. Zul, budak dia PKR. Sebab tu dia letak orang PKR duduk kat situ. Supaya boleh supply dia ubat. Ubat ni pula harga mahal. So supply pejabat Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim pakai. Itu duit rakyat Anwar. Saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Engkau tak habis-habis kita saya tak ambil gaji, tak ambil gaji. Tapi ubat ni, ini duit rakyat. Habis orang lain tak makan ubat. Habis orang lain tak perlukan ubat. Ada stok ubat tak cukup lah. Apa semualah. Oh, untuk kau ubat HIV/AIDS ni free macam tu je. Pakai duit rakyat. Lepas tu kau sembang. Saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Tak betul. Saya tak bina. Dia panggil rawatan SAART. Ni jenis-jenis ubat. So semua jenis-jenis ubat ni disupply kepada pejabat Perdana Menteri.
Saya hantar dalam Telegram Tim Malabot. Kita baca sama-sama. Tak ada hal lah. Saya hantar je supaya korang tahu benda ni. Saya tak nak orang cakap, oh sir ni syok sendiri. Aku bagi fakta ni. Saya hantar. Saya hantar ubat saya hantar berdikit-dikit saya hantar ni. Ni. Sekejap. Sekejap, saya hantar. Okey. Saya hantar dan saya baca. Saya hantar dalam Telegram Tim Malabot. Okey. Saya baca. Tak minum air tadi guys. Punyalah semangat bercakap. Lain macam lampu ni. Hai Mambang. Hai Mambang. Hai Mambang. Kau main lampu nampak Mambang? Hai, lain macam ni. Mambang main lampu. Hai. Lain macam ni. Hai Mambang. Lain macam ni. Lampu pun sakit. Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenyataan media. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri hari ini telah menjalani pemeriksaan kesihatan tahunan yang dikendalikan oleh Pasukan Pakar Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Hospital Sultan Idris Shah, Kedah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa tahap kesihatan yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan baik dan berada pada tahap yang optimum. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kekal bersemangat dan bertekad untuk terus memikul tanggungjawab bagi mengangkat darjat dan martabat negara ke peringkat tertinggi. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, 11 Ogos 2024. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba Anwar masuk hospital, tiba-tiba keluar kenyataan kata Anwar ni sihat. Gila ke tak gila? Gila ke tak gila? Tak ada dengar apa-apa, tiba-tiba Kementerian Kesihatan keluarkan kenyataan bagi tahu Anwar dalam keadaan yang sihat optimum. Gila tak gila? Siapa yang gila? Kita gila ke, Anwar gila ke, KKM yang gila? Siapa yang gila? Dia orang semua gila guys. Pasal apa keluar kenyataan ni? Nak tahu pasal apa? Inilah mengejut. Dia mengejut. Tapi pasal ada orang nampak dia dekat hospital, maka terpaksa keluar kenyataan. Kalau tidak, kecoh. Apa Anwar buat dekat hospital tu? Anwar masuk hospital buat apa? Kenapa? Jadi nak cover ni, terpaksalah buat kenyataan. Anwar buat rawatan tahunan. Rawatan tahunan telah bedah apa? Malam buta. Rawatan tahunan apa? Malam buta. Setanya dengan korang. Orang nak buat rawatan ni, kalau buat rawatan tahunan, buat siang ke malam? Yang Anwar buat rawatan tahunan malam-malam ni kenapa? Apa, dia hantu raya? Tak, kita fikir kan? Tak payah percaya saya cakap. Saya ajak fikir. Saya ajak fikir, orang fikir. Tak payah percaya aku cakap. Ni Walano, tak payah percaya. Kau fikir. Rawatan ni siang buta ke malam buta? Yang Anwar pergi rawat malam-malam tu pasal apa? Ini bukan aku cakap. Ini Hayya. Sebab dah kantoi. Jadi nak cover line, itulah. Ini apa lepas tu? Lepas tu keluarlah kenyataan. Apa kenyataan Ibrahim? Bukan kenyataan Anwar, speaker. Speaker Dewan Rakyat, Jo Bedul, Ubi Kayu. Semua ahli parlimen kena buat rawatan, kena buat check up. Betul tak? Betul ke tak betul? Jo Bedul keluar kenyataan semua ahli parlimen kena buat rawatan check up kesihatan. Ya Allah, kena lagi dah. Allahu Akbar. Okey. Baik, malam ni guys, rapid test HIV. Saya faham mungkin ada orang yang tak suka, tapi saya pernah buat sebelum ni kan. Jadi malam ni saya nak buat. Saya ada banyak rumah ni.
Saya ada banyak. Sebenarnya saya standby beli ni. Sebenarnya nak bagi kat Anwar Ibrahim. Ni. Nak bagi kat Anwar ni. Tapi tak tahulah bila kan dapat jumpa Anwar Ibrahim kan. But kalau jumpa memang saya nak bagi kat dia. Dr. Sri, you buat sekarang depan saya. Kau setuju tak? Kau setuju tak setuju? Kau setuju tak setuju? Ni rapid test HIV ni bagi kat Anwar Ibrahim. Setuju tak setuju? Setuju lah kan? Dia jangan Anwar bawa sendiri. Kita tak percaya dia bawa sendiri. Takut dia bawa sendiri, dia dah setting dah mana betul. Kan?